semua, baiklah anda semua akan bersama dengan saya Cikgu Alia, saya Cikgu Hidayah, saya Cikgu Ros dan saya Cikgu Lia. Okey, hari ini kita akan belajar apa itu momentum. Apa langgar-langgar ni? Maaflah, tak sengaja. Mengapa apabila berlaku pelanggaran, kedua-dua mereka terpisah berlainan arah? Situasi sebentar tadi ialah situasi yang melibatkan pelanggaran kenyal. Dua orang iaitu orang A dan orang B iaitu saya sedang bergerak ke arah satu sama lain di atas lantai yang licin iaitu tanpa geseran. Orang A berjisim 60 kg dengan hal laju 5 meter per second. Manakala saya orang B berjisim 40 kg dan bergerak dengan hal laju 2 meter per second. Mereka berlangkah secara kenyal, bermaksud momentum diabadikan, tenaga kinetik turut diabadikan. Selepas pelanggaran, kedua-duanya terpelanting ke arah yang bertentangan. Hal laju mereka berubah arah dan nilai, bergantung pada hal laju dan jisim awal masing-masing. Ciri-ciri pelanggaran kenyal ialah tiada kehilangan tenaga kinetik dan jisim objek kekal. Hal laju selepas pelanggaran boleh dikira menggunakan prinsip keabadian momentum. Objektif pertama pembelajaran kita pada hari ini adalah menerangkan momentum P sebagai hasil darab jisim M dan hal laju V. Yang kedua, mengaplikasikan prinsip keabadian momentum dalam pelanggaran ganda tupai. Okey, baiklah. Dan seterusnya kita akan pergi kepada konsep momentum. Momentum ialah hasil darab jisim dan hal laju, iaitu P equal to M darab V. Seterusnya, momentum merupakan kuantiti vektor yang mempunyai arah dan magnitude. Dan yang terakhir ialah unit SI bagi momentum ialah kg/s-1. Okey, yang seterusnya saya akan terangkan apakah itu prinsip keabadian momentum. Dalam sesuatu pelanggaran, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran jika tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem tersebut. Formula bagi pelanggaran kenyal ialah M1U1 tambah M2U2 menghasilkan M1V1 tambah M2V2. Yang seterusnya, kedua-dua objek bergerak dengan hal laju berbeza selepas pelanggaran. Ini bermaksud momentum diabadikan, tenaga kinetik juga diabadikan dan yang terakhir, jumlah tenaga turut diabadikan. Okey, bagi pelanggaran tak kenyal pula, formulanya adalah M1U1 tambah M2U2 sama dengan M1 tambah M2 yang didarabkan dengan V2. Okey, kedua-dua objek bergerak bersama-sama dengan hal laju yang sepunya. Momentum diabadikan, tenaga kinetik tidak diabadikan dan jumlah tenaga diabadikan. Bagi letupan kuda, kedua-dua objek bercantum dan berkun sebelum letupan berlaku dan kemudian ia bergerak bertentangan arah selepas letupan. Momentum diabadikan. Jumlah momentum sebelum letupan adalah sebab jumlah momentum selepas letupan menepati formula M1V1 tambah M2V2. Okey, bagi soalan yang pertama. Baiklah, momentum bagi sebuah kereta yang sedang bergerak pada kelajuan seragam 15 meter per saat ialah 1800 km per saat. Jadi, berapakah nilai jisim bagi kereta tersebut? Okey, untuk soalan yang pertama, yang paling penting bila kita jumpa soalan, kita kena tahu formula apa nak digunakan sama juga dengan apa informasi yang kita ada. Jadi, kat sini kita ada nilai P momentum, kita nak cari jisim M, tetapi kita juga ada nilai hal laju V. Okey. Make sure awak semua susun apa informasi kita ada dan kita masukkan dalam formula dan akan jadi bentuk seperti ini. Okey, kalau kita nak tahu lagi bila buat pengiraan, awak semua kena pastikan awak tulis dia punya unit. Sebab kita akan cancel out kan unit dia seperti ini di mana meter per saat akan
akan dibahagikan dengan perpusaan, so kita boleh cancel out lah. Jadinya kita akan dapat nilai M iaitu 120 kg. Baiklah, untuk soalan yang kedua, sepucuk serapang berjisim 6 kg yang tersentak ke belakang dengan halaju meter per saat. Apabila sebiji peluru berjisim 0,05 kg ditembak, berapakah halaju akhirnya? Kita cari nilai ini. Kita akan gunakan formula bagi letupan, iaitu M1V1 sama dengan M2V2. Masukkan semua informasi yang kita ada, jangan lupa senaraikan seperti ini. Jadi halaju akhir bagi peluru kita akan dapat V2 iaitu V2 sama dengan 240 meter per saat. Okey, baiklah, untuk soalan yang ketiga, saya nak awak semua kirakan bersama-sama, iaitu mari kita tengok soalan. Rajah 91 menunjukkan sebuah van berjisim 1500 kg yang bergerak pada 25 meter per saat sebelum berlanggar dengan sebuah kereta yang pun berjisim 1000 kg. Dan rajah yang kedua iaitu 92 menunjukkan van dan kereta bergerak bersama-sama selepas pelanggaran. Jadi, berapakah halaju akhir bagi van dan juga kereta yang telah berlanggar tadi? Okey, sekarang mari kita menelaah aplikasi dalam konsep momentum. Aplikasi terbahagi kepada dua kategori, iaitu aplikasi dalam fenomena alam dan juga aplikasi dalam kehidupan seharian. So, aplikasi dalam kehidupan seharian adalah yang pertama, sukan. Dalam sukan iaitu seperti bola sepak, permainan ini menukar momentum bola dengan menendang atau memukulnya. Teknik ini menahan dan mengubah arah bola juga melibatkan prinsip momentum. Seterusnya, aplikasi senjata. So, peluru ini direka supaya memperoleh momentum maksimum agar boleh bergerak jauh dan kuat. Bagi aplikasi dalam fenomena alam pula, yang pertama adalah pelanggaran meteorit dengan bumi. Momentum meteorit yang besar menyebabkan hentaman yang kuat apabila memasuki atmosfera ataupun menghentam permukaan bumi. Aplikasi fenomena alam yang kedua iaitu arus laut dan ombak. Air bergerak membawa momentum. Ombak yang menghentam pantai pula mempunyai momentum yang boleh menghakis batu-batuan atau menggerakkan objek di pantai. Okey, kita kembali semula untuk sesi fact simulation. Baik pelajar, hari ini cikgu akan tunjukkan cara menggunakan simulasi collision lab dari fact untuk memahami pelanggaran antara dua objek. Okey, pertama, buka laman web yang cikgu beri di atas. Di sini, kamu akan lihat dua objek berwarna biru dan merah campur. Ini mewakili dua objek yang akan bertemu. Objek biru ialah objek pertama dan objek merah ialah objek yang kedua. Yang pertama, okey, terdapat beberapa perkara yang perlu ditekankan di dalam fact simulation. Yang pertama, jisim objek. Lihat di bahagian bawah, kamu boleh laras jisim setiap objek. Cuba ubah nilai-nilai ini untuk lihat kesannya nanti. Yang kedua, kelajuan. Anak panah hijau pada objek menunjukkan arah dan halaju. Yang ketiga, mainkan simulasi. Klik butang play di tengah untuk mula simulasi dan lihat apa yang berlaku semasa dan selepas pelanggaran. Keempat, pelanggaran kenyal dan tak kenyal. Di
sebelah kanan ada pelonjor elasticity. Sekarang ia ditetapkan pada 100% iaitu pelanggaran kenyal, which is tiada kehilangan tenaga. Kamu boleh ubah kepada 0% untuk lihat apa yang berlaku dalam pelanggaran tak kenyal pula. Yang kelima, data tambahan. Jika mahu lebih data, tandakan more data yang akan dipaparkan laju dan momentum dengan lebih terperinci. Yang keenam, visualisasi. Tandakan kotak seperti velocity, momentum dan kinetic energy untuk lihat anak panah dan nilai fizikal berubah sebelum dan selepas pelanggaran. Perhatikan bagaimana perubahan ini mempengaruhi kelajuan selepas pelanggaran. Selamat mencuba. Cikgu Alia, pelajaran kita dah habis ke lagi? Dah Cikgu Lia. Kita dah habis ke? Sedihlah. Okey, jadi sampai situ saja topik momentum kita pada hari ini. Jadi kita akan jumpa Pada next pelajaran. Bye-bye. Bye-bye.